ada satu hari, baru-baru ni saya pergi tengok tim saya, pergi buka booth. Satu orang anak muda, saya ambil 10 dinar ni, saya beritahu dia. Saya cakap dulu 10 dinar ni, saya beli 2018 dulu. Harga dia 7,000 lebih. Hari ni berapa? Tuan-puan, harga dia sudah 25,000. Siapa rasa banyak? Komen wow. Siapa rasa inspired, excited, terkejut, rasa amazingnya kenaikan emas ni. Daripada harga 7,000 lebih naik pergi 25,000 hari ni, 3 kali lipat. Wah. Jadi saya bagi tahu adik tu, saya tak tahu adik tu rupanya umurnya belum lagi 18 tahun. Jadi dekat public gold ni, kalau kita menabung, kalau 18 tahun ke bawah, boleh juga menabung. Cuma kena minta details parent. Kalau dia 18 tahun ke atas, dia boleh isi sendiri tanpa perlu minta details parents. Jadi, lepas saya cerita dengan dia, saya cakap kalau simpan duit dalam kertas, duit tu tetap akan maintain sama saja nilai dia, tak akan naik. Tapi kalau simpan dalam emas, nilai dia makin naik, makin naik. Dia dengar tu macam ni. Lepas tu saya pergi dia jalan tempat lain. Tak lama tu, kawan saya, dealer, dia cakap ada satu orang adik ni, dia ada 3,000 dalam akaun. Dia ada 3,000 saving. Jadi tanya dia mau simpan berapa? Berapa bagus? 1,000 okey? Okey 1,000. Wah, saya tengok adik tu yang tadi yang kagum tu. Masya Allah, tuan-puan, adik yang umur 17 tahun tu pun boleh nampak perbezaan. Dan dia boleh buat decision untuk menabung dalam emas yang ada 3,000 saving.